Siapa yang nak beli motor boleh jumpa Farid lah. Yes, thank you. Bila nak angkat Ali? Peminat abang lah. Kita dah sampai dekat mana? Dekat map. Sempena dengan Malaysia Auto Show. Parking kat sini je. Tapi itulah GSA 1300. Member tak boleh tidur malam. Sekejap lagi kita akan pusing kat dalam apa yang ada. Sebab hari ini aku dengar macam-macam lah. Skuter ke apa ke, dia orang nak launching ni. Jom kita masuk sekejap lagi. Kita tengok apa yang ada dekat apa ni, dekat map ni lah. So yang ni kereta tu. Yang ni kereta. Macam-macam ni lah kereta. Panas. Alright, wow, best. Semua ada. Yang ni Max Tech. Yang ni Bank Rakyat. Dalam Bank Rakyat ni, orang nak loan motor ke loan kereta boleh datang sini lah. Mercedes, Toyota pun ada kat sini. Mercedes apa ni? C350E. Toyota tu Alphard baru. Yang ni Camry HEV. Okey. Mazda. Smart limited edition smart. So you all boleh datang sini. Siapa yang kaki kereta boleh datang sini lah. Sebab dalam ni besar kan. Siap aircon lagi. Memang sejuk. Memang puas hati. Ni apa pula? Ini Mitsubishi dekat sini. Tesla guys. Tesla kat sini. Dekat booth ni aku tertarik sikit dengan satu kereta elektrik. Ni kita apa ni? Wuling. Tu geng, tengok geng, dia punya pintu geng. Kereta dia geng macam ni. Gravity. Ui, dia macam kita ni. Mesti laju Dahsyat. Dahsyat geng, dalam dia geng, macam ni geng. Berapa pula harga Memang ni masuk market Malaysia Aku tak pasti. Dahsyat. Dah macam Batman punya kereta tengok lampu dia. Yang ni pula daripada dalam kereta tu you all boleh pergi dekat luar ni. Apa pula ni dia jual suspension semua. Brand apa ni? Gap. Ni dia. Hai. Apa yang kaki minat kereta lah, Honda ke apa ke, rim ke, suspension semua ada dekat sini. Sound stream. Okey, banyak lagi. Dia nak urut ke, penat berjalan kan? Boleh lah. Take part dulu. Boleh urut dekat sini. Okey, jom. Kita pusing dekat dalam juga apa yang ada. Nissan. Okey, Nissan pun ada dekat sini. MG pun ada. Okey. Nissan Impro. Smart.
So dekat sini apa ni? Oh. Aku nak cari kereta. Bukan kereta lah. Brand ni. T2 ni. Ada dekat sini rupanya. Ngam. Lawa amat yang ni. Berapa pula harga ni? Kau kena tengok depan-depan. Okey. Semua lagi ada sini. Hai. Ini brand. Nombor 1 worldwide off-road GWM Tank 300. Aku bab kereta ni aku tak reti lah sangat kan. Rasa cantik je beli je. Mesti adalah YouTuber, ramai YouTuber yang review dekat sini. Nanti korang boleh lah search dekat YouTube kereta apa yang kau minat. Ini aku nak bawa korang pusing-pusing je apa yang berlaku sekarang ni dekat Map Sedang. Inilah dia, Malaysia Auto Show. Best gang. You all kena datang. Macam-macam ada kat sini. Ada duit lebih ke, you all boleh belilah. Apa ni? Lawa kalau orang ni. Kereta apa ni? Keren apa ni? Hai. Dahsyat. Macam-macam ada. Ini dia eMAS Proton. Proton eMAS. Proton lah. Kalau event macam ni kan, kita kena cari kereta yang rare-rare tau. Maksud dia kereta yang belum lagi masuk dekat market Malaysia. Dekat sini apa? Mitsubishi bukan, Subaru. Wow, Subaru. Ni pun salah satu idaman ni, merah ni. Yang merah ni BRZ 2.4 MT, harga dia on the road 269,745. Okey. Yang kaki sport ke, yang kaki kereta tu boleh lah. Ni macam biasa, utama motor pun masuk. Utama motor masuk. Ini idaman kita ni, Porsche. Bilalah ada rezeki nak ambil sebiji ni. Utama motor ni. Berapa harga dia? 949. Jom. Ni style. Ini smart ni. Porsche apa ni? Carrera 4S. Inilah. Tengoklah tahun depan insya-Allah ada rezeki lebih. Memang nak angkat ni sebiji. Ini Honda apa? Honda Civic Type R FL5 305 geng. Ini pun idaman juga. Aduh, 1 juta lebih geng. Harga semi-D. Rumah semi-D. Bla-bla Sungai Buloh lah. Ini pula Lamborghini. Harga dia berapa? 1.3. Panas. Dia ada berkenan ke dia? Aku minat tu Power Ranger Platinum. Ni Lamborghini ni aku tak boleh. Boleh masuk tak? Boleh mimpi je. Jom kita pusing lagi tempat lain. Ini aku dengan Wira ni pusing-pusing je. Special dengan Wira ni, kalau korang bawa Wira datang sini, aku malah nak cerita. Kang orang panggil apa? Urus setia bising pula.
apa, lepas ni tak datang lah kita. Kita masuk free. Jom pusing lagi. Kita bawa, Apa yang ada? Best Ini macam anak sultan ke. Aku bawa kat depan macam bawa anak sultan ke. Masuk dia lagi semua ni. Masuk lah. Parking pun dekat geng, belakang je kita parking. Tengok apa ada lagi. Jom. Minat abang lah. Abang pandu laju Jumpa abang apa? Abang Gan Hai. Kita jumpa abang Gan. Hai. So dekat sini dia ada map Korang before masuk korang boleh tengok dulu apa yang ada dekat ni. Tak, jom. Dekat luar dia ada food truck. Boleh makan ke, boleh minum ke, semua ada kat sini. Cek air bro. Mana yang geng-geng motor ni, ni dia. Hall C Dewan C. Korang kena masuk sini, ini untuk motor saja. Yang tadi tu kereta. So dalam ni semua ada. You all before masuk, you all kena tengok dulu dia punya ni boot yang ada KYT semua ada, My Helmet semua ada, GB pun ada. Jumpa abang ni sekali bang Alright, jom kita masuk dalam. Apa yang ada? Okay, first kali you all akan tengok boot GB. Semua ada, helmet semua ada, box pun ada. Dekat sini semua ada. Macam helmet pun best. GB punya helmet aku memang nak cek helmet tau. Tapi brand apa kejap lagi aku nak pergi tengok. Belakang ni ada. Macam kau punya selesa tak bro? Okey tak? Okey. Aku suka pakai. Ni Kawasaki punya boot. Macam-macam motor ada lah. Yang ni Ninja H25X. Harga dia pun sekali 129,000. Kawasaki Macam ada Kawasaki ni standard. Ini versus Medonas pula. Modenas. Lawa motor ni. Yang ni macam motor apa nama ni, yang plus pakai dekat highway ni. Lebih kurang lah. Okey, yang ni boot Honda ADV 10 ada. 160 ada. Apa lagi? XADV. Yang ni V3. Yang ni V3 siapa yang minat Honda V3 ni boleh datang sini lah. Okey, ni dalam dia. Mana ni? Honda XADV V2. Ma'am, ini booking berapa lama tunggu? 6 bulan 6 bulan On the road berapa? Ni harga 88. 88,000 on the road lah. Ya. Okey, harga dia 88,000 geng. V3 6 bulan. Siapa yang kaki sabar boleh tunggulah. Okey, sini pun ada Goldwing juga. Tu. Pika Twin. Yang ni pun orang panggil apa, best seller Honda lah. Siapa yang kaki touring ni memang gempak. Okey, Honda Riding Trainer. Dekat sini Lambretta skuter punya. Kaki skuter. Inilah dia. Smart skuter ni. Lambretta.
harga ni. 26,800 harga dia, geng. Ni hitam ni. Badu. Kontroversi 2024, 2025 Tapi yang ni baru kot. T-Max. Ladies and Harga gentlemen, dia right berapa? here at Yamaha booth, we're turning up the heat with two T-Max. incredible machines from the Max series. Ni dia And the S-Max. first one, the Yamaha X-Max. Sleek, sharp, and now available in Apa tu icon lagi? red and ceramic gray. And the second one we have is the Yamaha T-Max Tech Max, the ultimate powerhouse in gold magma black and stylish ceramic Merah gray. X-Max Both merah. models are dropping end of May 2025. So if you are thinking of upgrading your ride, this is Ke Harley Davidson mesti PJ ataupun KL. Oh, yang ni KL. Harley Davidson. Apa ni menong kita ya? Ya, ada juga atas stok. Seorang ke kah? Oh, tolong kita. Okey, geng. Ini boot Harley lah, macam-macam ada. Orang kena datang sini, lawa baju ni Harley, jaket Harley. Assalamualaikum. Mak lawa baju ni. Kepada peminat-peminat KTM, dekat je, dekat boot Harley berdepan dengan Ducati ni. Ni Ducati. Depan dia KTM. Boleh datang sini Harley motor dia dekat Dewan lain. Tapi yang ni merchandise dia lah, baju-baju. Siapa yang nak beli baju, you boleh tengok lah, 50% discount. Jom kita pusing dulu, tengok apa yang ada lagi. Ni peminat-peminat Ducati, Scrambler ada, apa lagi ada semua sini. Jacket boleh tahan harga dia. Ui, ni baru Ducati Rally berapa harga ni? Lawa Rally punya Ducati ni. Oh, sorry. Oh, yang ni Lizard ke Lizard Ducati aku tak ingat lah. Tak apa, kita pusing lagi apa yang ada dekat sini. Aku bukannya nak review sangat motor, aku nak pusing-pusing je. So bila you all dah tengok video ni, kan, you all tahulah dekat mana motor, dekat mana kereta. Ui, ni helmet clean. Oh, agak helmet dia Aerox. Yang ni boot KTM. So peminat KTM boleh datang sini lah. Yang nak cari helmet KTM ke, baju cap ke, semua ada kat sini. KTM pun salah satu motor yang aku idam juga kan. Yang aku idam-idamkan, yang ni 790 kan. Smart dia. Nampak dalam TV, nampak dalam YouTube nampak kecil, tapi bila you all pergi dekat-dekat, nampak besar. Bolehlah KTM. KTM. Apa lagi? Okey, yang ni Indian. Adik-beradik dengan Ali lah. Indian motorcycle. Showroom temporary dekat PJ. Dan ni macam street glide. Aduh. Indian. Ini Suzuki. Peminat Suzuki pun boleh datang. Model-model dia. Model Suzuki lain, KTM lain, Harley lain. Ini dia King Highway, Hayabusa. Berapa pula harga Hayabusa ni? 111,000. Hayabusa geng. Ni laju ni. Jom. Tengah tu Yamaha, still Yamaha lagi. Zontes. Zontes merchandise. Bayangkan Zontes pun ada merchandise dia. Ni skuter Zontes. Semua ada.
Aku nak check helmet guys. Sekejap lagi kita tengok dekat KYT ke apa ke, tengok helmet. Yang ni AMI Moda. Moda punya ni, skuter Moda ni. Yang ni tengah viral sekarang. Ni dia kedai helmet Tengok helmet apa yang ada. Oh, yang ni brand KYT, TTR Jet. Apa dia? Okay. Dia nak pergi zone test. Biarkan dia pergi zone test. Aku nak tengok helmet dulu. Wih, lawa carbon ni. Carbon ni lawa. Lawa geng. MY ni. Mat. Oh, ni lawa ni. Nak try jap. Yang ni Timson. Timsun. Kedai tayar lah. Tengok apa yang ada kat sini lagi. Dekat tengah ni macam biasa zone test tadi. Wira zone test. Ni dia zone test Oh, yang ni dah full accessory, full orang panggil apa, full jajan lah motor ni, zone test ni. Okay. Ni zone test. Ni lawa kali ni. Booth right now. Kita dah nampak sesiapa yang minat skuter bolehlah datang sini dan tengok. Sekarang ni banyak peminat-peminat skuter tengah berkumpul ya. Datanglah ke zone test sekarang bersebelahan dengan KTM. Bersama sekali kami baru sahaja memperkenalkan yang terkini khas untuk urban dan juga touring. Kami ada zone test 368D dan juga zone test 368E. Ada kat sini. Dan kami juga ada Super Adventure Bike 703F yang terkini baru saja launch kemarin. Kita pada Dewan C. Now kita nak ke Dewan D. Dewan D pun motor juga. So dekat luar ni you all tak payah risau, siapa yang lapar boleh makan dekat sini lah. Okay, ada apa ni, kedai-kedai makan banyak kat luar ni. Harley. Royal Enfield lawa. Dia punya ni, dia buat macam ni kan. Aku ambil gambar. Jom. Nampak apa ada lagi dalam. Jom. Skuter Vespa. Okey, dekat sini you all, before you all masuk, you all boleh tengok lah dia punya listing dia, vintage car semua ada lah. Okey, jom masuk. Alright, kita masuk. Apa yang ada dalam ni? Okey, yang ni Harley Davidson. Harley Davidson. Ngam. Macam biasalah Harley. Barang-barang dia. Road light baru. Bang. Road light baru semua ada. Street light baru. Semua ada kat sini. Okay, kan kita pusing-pusing dalam ni dulu. Dalam ni banyak yang aksesoris macam minyak hitam ke, Viper ke apa semualah. Yang ni kedai apa ni Superfly. Superfly dia macam Superfly, model-model dia. Aku nak tengok helmet. Helmet pun ada dekat sini. Helmet apa? Bell. Okay, Bell. Kita tengok helmet Bell. Ni helmet dia. Ada. Oh, nice lah Bell ni. Aku nak ada ni. Royal Enfield. Okay. Ni Royal Enfield yang menyebut. Macam-macam dia dapat ni. Santai dia menyebut ni. Oh, best. Oh, ni. Kalau nak tukar seat Alphard ke apa ke, nak upgrade boleh datang sini Aku minat kali ni sebenarnya.
kecil ni. we can fix to the Berapa yang satu ni? from China or the thing. Yeah. Macam ada urut. Apa lagi dekat sini? TCMT. Okey. Favorite Ray punya kereta ni, Austin. Okey, ni barang Harley spare part dia. Ni daripada mana ni? Siapa punya ni? Harley. Oh. Barang Harley pun ada sini. Tengok apa ada. Box. Hai bos. Oh. Okey geng, dekat bawah ni mana yang kereta sport apa semua dekat bawah ni. Semua ada. Besar geng GTR R35 semua ada. Wak segan. Jom kita cek makan dulu. Hujan dekat apa ni, dekat luar tu. Oi, tinggi geng ni. Oh. Dahsyat ni. Boleh. Ngam makan kat sini lah